Weh, bubuk masuk mata. Hello guys. Okay, hari ni kan apa, aku pernah janji kat korang yang aku nak buat episode special kan. Ni ada. Nak tahu apa dia? Aku nak bagi something. Ni terpulang kat korang nak ambil ke tak? Aku akan letak something tu dekat somewhere. Lepas tu korang boleh ambil lah. Benda tu sebenarnya free gift aku bagi. Lepas tu korang ambil benda tu. Tolong tag apa, korang ambil selfie dengan benda tu. Lepas tu tolong tag aku. Tag dekat Instagram ke, dekat Facebook ke. Korang tahu kan aku ada Facebook. Okay, contohlah aku sorok dekat sebelah ni. Lepas tu aku sorok baik-baiknya lah. Lepas tu korang datang kat sini ambil. Dah ambil. Lepas tu korang ambil selfie ke, ambil gambar ke apa kan. Korang tag dekat 1M Nasran. Aku saja nak bagi benda so that korang tak ada rasa kosong channel ni kan. Ui, diorang dah potong dengan pokok ni semua. Okay, faham kan? Aku letak something dekat somewhere. Lepas tu korang ambil. Korang boleh ambil free je. Aku bagi benda tu. Lepas tu tag dekat Instagram aku ataupun Facebook aku. Nanti video yang seterusnya aku akan feature gambar korang. Tahu? Tahu tak? Aku try tengok kat sini jap. Alamak, sini macam tak boleh sorok pula. Boleh kot. Sekejap, Usyad. Alamak, tak boleh. Cari tempat lain lah. Minyak pun nak habis ni. Mana ni aku nak sorok ni? So, sekarang ni korang faham kan? Cara dia simple je. Korang boleh ambil benda tu. Just that, tolong tag lah. Jangan kejam lah kalau tak tag. Kesian aku. Sini, diorang jual bola golf tu. Sebab dekat dengan Bukit Kiara golf ni kan. Diorang pergi, kau tahu, diorang pergi menyelam dekat kolam-kolam ataupun diorang pergi cari-cari bola-bola golf. Diorang kan bila dah pukul bola golf hilang, diorang malas cari kan. Weh, boleh buat duit weh. Hello bang. Tak apa, kita round-round dulu. Pergi cari tempat. Mana ni aku nak sorok ni? Kau tahu kan area mana ni? Ni kat Pusat Sains Negara. Ni kat area Hatamas. Tadi tu Pusat Sains Negara ni area Bukit Damansara lah. Most probably aku rasa aku akan sorok benda ni dekat bus stop kot. Sebab kalau aku sorok main sorok tepi-tepi jalan macam ni bahaya weh. Korang nak berhenti kan. Apa bahaya je. Katalah korang naik kereta kan. Oi, bahaya weh. Nak tiba-tiba nak kena berhenti pula kan. Bus stop ni tak boleh. Ui, merah. Weh, pakcik-pakcik taksi lepak podium tu. Ini tak ada stesen bas ke? Taylors. Tu istana. Korang mesti tak tahu kan kat mana ni. Aduh, cari. Aku rasa sini okey kot. Korang nak tahu kat mana ni? Ni kat depan istana ni. Belakang. Ni tu belakang istana ni. Okey. Wah, nampak ni. Dia 1M Nasran aku dah tulis lah. Okay, aku rasa kat belakang ni okey kot. Right. Kau ingat ni. Ui, sakitnya. Okay, aku sorok bawah ni. Nampak tak bawah ni? Ni pun tak nampak ni. Belah ini tak nampak. Okay, kau ingat kat mana? Istana. Pintu belakang Istana Negara, nampak tau? Pintu 3. Dekat Okay, apa-apa pun bila korang dah ambil tu, tolong tag. Korang ambil gambar, lepas tu tag aku. Boleh So, aku akan buat ni, aku rasa dalam sebulan sekali rasanya benda ni, episod ni. Kalau bagi tiap minggu lemak habis duit aku. Bro. Aku rasa episod ni akan jadi best punya. Sebab apa? Sebab dapat barang free. Tak apa, tak ada barang free, bye. Okay, anyway, aku punya subscriber dah banyak dah. Dah 100 lebih lah, 130 something. Aku tak ingat apa-apa. Tapi thanks lah yang follow, yang komen, yang selalu komen lah. Thanks lah sebab support. Bagi tanya macam soalan, aku tak kisah pun, korang tanya lah. Ni kat Publica ni. Okay lah guys, have fun cari benda yang aku nak bagi tu. Jangan lupa tag. Okay, thanks guys. Ciao.